Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Iman selaku moderator, ibu ayah, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, para asatizah yang bersama dengan kami pada malam ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam kesempatan dan ruang ini kita dapat sama-sama bersemuka, dapat sama-sama bersiaran dengan tafsir.my, dan kita hari ini insya-Allah akan membincangkan berkaitan salah sebuah buku karya Dr. uh, Yusuf Al-Qaradawi, ataupun Al-Allamah Yusuf Al-Qaradawi, iaitulah karya beliau yang bertajuk Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Azim. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quranil Azim. Sebelum tu, elok juga saya nak ajak semua yang bersama dengan kami pada malam ini, kita doakan semoga Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan kita. Dan saya baca di ruang media sosial, negara kita berhadapan dengan suasana cuaca dan suasana banjir, di setengah tempat berlaku tanah runtuh dan seumpamanya. Marilah kita berdoa semoga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan ujian ini menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Ta'ala, dan mempermudahkan segala urusan mereka yang diuji dengan bencana banjir, insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, tajuk ataupun buku yang kita bincangkan pada malam ini adalah Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Azim. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quranil Azim. Karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau boleh, Tuan Iman, kita tekan slide yang ketiga dulu. Sebagai mukaddimah, saya nak sebut bahawa tajuk Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Azim, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quranil Azim ni, ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang mana tajuknya hampir sama dengan karya guru beliau, iaitulah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali ini salah seorang pendakwah, sastrawan, ulama dari Al-Azhar, dari Mesir, yang merupakan guru kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang menulis tajuk yang hampir sama, Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang boleh berupaya baca kitab Arab ni, mungkin kalau search di Google dan seumpamanya, kita akan jumpa ni PDF Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Cuma bezanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia letak Al-Azim iaitu Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Azim. Dr. Ataupun Syekh Muhammad Al-Ghazali, ini guru beliau, tulis tajuk judul yang hampir sama, tapi kalau kita baca gaya bahasanya berbeza. Syekh Muhammad Al-Ghazali, sastrawan, dia menulis dengan bahasa yang indah, puitis, dan sesekali nampak gayanya provokatif. Ada isi-isi poin-poin yang beliau kemukakan tu kadang-kadang menggugat hati dan akal fikiran kita. Jadi kepada orang-orang muda, belajar bahasa Arab, kemudian kita semualah belajar bahasa Arab,
dan cuba dapatkan karya-karya Syekh Muhammad Al-Ghazali, dan kita akan dapati banyak tafsir, tadabbur, istinbat daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam karya-karya beliau. Semua karya beliau akan dapati banyak sangat ayat Al-Quran yang dikemukakan, dan bagaimana beliau hidup dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti nanti saya nak tunjuk macam mana contoh ayat deep daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nanti kita share nah. Yang kedua, karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini ditulis selepas beliau selesai menulis Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Nabi SAW. Jadi di sisi Dr. Yusuf Al-Qaradawi, umat Islam berhadapan pada zaman beliau tersebut dengan krisis uh, kurang keyakinan ataupun krisis interaksi yang salah dengan hadis Nabi SAW. Di satu sudut, golongan yang cuba mempertikaikan autoriti hadis; di satu sudut lagi, golongan yang rigid dengan hadis, memperluaskan riwayat-riwayat yang palsu dan seumpamanya masuk ke dalam agama dan dibincangkan dalam masyarakat, sehingga yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Yang Al-Quran anggap penting, kita nampak remeh; yang Al-Quran remehkan, kita nampak penting. Ini berpunca kerana kita masukkan riwayat-riwayat yang palsu dan seumpamanya dalam dalam wacana agama. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi selesai tulis Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan hadis, beliau dicadangkan untuk menulis Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Karim. Kemudian buku yang kita sedang baca ini, Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Azim ini, dicadangkan, Syekh sendiri cadangkan untuk kita baca bersama dengan dua karya beliau yang lain, iaitulah yang pertama, Thaqafatud Da'iyah, uh, pengetahuan yang perlu bagi seorang pendakwah, dan yang kedua, Al-Marja'iyatul Ulya fil Islam, sumber rujukan yang paling tinggi dalam Islam, iaitulah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dua buku ni Syekh Yusuf Al-Qaradawi tulis, dan beliau cadangkan untuk baca sekali untuk faham karya beliau Kaifa Nata'amal Ma'al Quranil Azim. Tuan Iman, kita tengok slide yang kedua. Patah balik sekejap. Saya nak share contoh kata-kata deep daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali sebagai pembuka kita punya bacaan kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, "Laqad kana ta'amuluna ma'al Qur'anil Karim radian." Sebetulnya, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, sebetulnya interaksi kita dengan Al-Quranil Karim selama ini sangat huduh, sangat buruk. Oh, berat ucapan macam tu. Nampak menghukum Syekh Muhammad Al-Ghazali. Katanya buruk kita punya interaksi dengan Al-Quran selama ini. Laqad kana minal afdal badala an yadrusal wudu khilala thalathata syuhur mathalan, an yadrusa limadha halakat Sa'ad, limadha halakat Thamud. Kata Syekh, bukankah lebih baik daripada kita selama ini mempelajari ilmu berkaitan wudu, mendalami ilmu berkaitan wudu, sehingga kan 3 bulan. Apa kata kita buka, kaji, analisis, cuba dalami kenapa kaum Ad dihancurkan Allah Ta'ala, kenapa kaum Thamud dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ni kaum Ad, kaum Thamud ini berulang kali dalam Al-Quran Allah Ta'ala kemukakan perangai dan sifat buruk mereka, dan bagaimana mereka mereka mencapai kemajuan yang tinggi dari sudut keduniaan, tetapi mereka mundur dari sudut keagamaan, mundur dari sudut pemikiran. Dan ini banyak dalam Al-Quran, khususnya surah-surah Makkiyah, surah-surah yang turun di Mekah. Saudara-saudari sekalian, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, kaum Ad adalah kaum Nabi Hud alaihi salam, kaum Thamud ini adalah kaum Nabi Saleh alaihi salam. Jadi ibu ayah sekalian, saya belajar di Jordan. Kami berkesempatan lah pergi ke Petra. Petra ni salah satu daripada 7 perkara keajaiban dunia.
Jadi bagaimana bukit, gunung, kaum di Petra tu tebuk bukit tersebut dan jadi sebuah kota dan sejuk. Petra tu panas, kita berjalan di Petra tu panas. Tapi bila kita pergi ke gunung yang mereka tebuk, buat rumah, buat pekan, buat stadium di sana, Colosseum di sana, sejuk cuacanya di situ. Jadi canggih mereka dari sudut keduniaan, canggih dari sudut teknologi, tapi dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dikatakan ini adalah peninggalan kaum Samud. Apapun, kita sambung. Dr. Syekh Muhammad Ghazali kata apa? Halil mujtama' al-an yushbihu mujtama' Ad wa Thamud am la? Adakah kaum ataupun masyarakat yang kita sedang hidup sekarang ada persamaan seperti kaum Ad dan kaum Thamud? Teknologinya bagus, teknologinya tinggi, rumahnya megah, tapi bagaimana mereka dengan Allah Ta'ala, bagaimana mereka menguruskan kaum keluarga mereka, bagaimana mereka ketika berhadapan dengan kebenaran dan seumpamanya. Ini kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, mal fasadul ladhi hadatha fi Bani Israel. Apa kata kita belajar apa yang berlaku kepada kaum Bani Israel? Kaifa tahawwalatil haqiqatu ila syakl. Macam mana hakikat berubah menjadi suatu perkara yang kulit semata-mata. Kaifa tahawwala ad-din ila intima'in asri badala an yakuna intima'an ilahiyan wa zakatan nafsiyan. Macam mana berubah agama yang selama ini agama ini adalah menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Agama ni adalah intima'an ilahiyan. Maksudnya kesetiaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan penyucian dalaman, penyucian jiwa berubah menjadi intima asri. Maksudnya satu anutan yang bersifat tradisi semata-mata. Ini ini nanti sampai masanya kita akan sentuh ni. Salah satu dalam mesej-mesej Al-Quran, Islam adalah bersamaan dengan millah Ibrahim, mengembalikan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kenal Nabi Ibrahim, kita faham ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam inilah menjadi pedoman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dan kita faham yang kata ajaran Nabi Ibrahim ni, maka kita faham ajaran agama Islam kita, agama kita. Jadi كل هذا كان ممكنا من خلال دراسة القصص القرآنية. Semua ni kita boleh selesaikan sekiranya kita berusaha mendalami, mempelajari berkaitan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Lakinnana ahmalnahu ihmalan tamman. Sayangnya kisah-kisah Al-Quran kita buat tak indah. Kita tak bersungguh dalam mempelajari berkaitan kisah-kisah Al-Quran. Wa bata'adna anhu kama bata'adna an dirasati ayatin nazar fil kaun ilal kaun. Kita selalu fokus kepada perkara lain, sedangkan Al-Quran mengajak kita untuk mengkaji berkaitan alam, meneliti, membuat kajian berkaitan ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala di dalam muka bumi ini. Fataballadatil uqul, sehingga akal kita menjadi jauh daripada eksperimen, jauh daripada sains, jauh daripada rasional, jauh daripada logik, jauh daripada kehendak Al-Quran, kehendak agama yang nak supaya kita bijak. Wa kana akhiru syai'in yunziru yunzaru ilaihi nazar fil kaun. Sehingga kita utamakan perkara yang tak penting, yang remeh, dan kita tak fokus kepada yang lebih penting. Panjang pula dekat situ, no? Jom kita pergi kepada slide kita yang seterusnya. Yang keempat, cuba tengok yang keempat. Ini saya nak tunjuk dua buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi, cadangkan untuk baca sekali dengan Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Kita tengok slide yang kelima seterusnya. Ini tuan-tuan sekalian, 8 tajuk yang kita akan bincangkan dalam 8 pertemuan insya-Allah. Jadi tajuk kita hari ini berkaitan keistimewaan Al-Quran, khasais Al-Quran. Kemudian nanti kita akan sentuh berkaitan maqasid Al-Quran. Maqasid maksudnya hikmah, matlamat di sebalik penurunan Al-Quran. Yang ketiga, hakikat hafazan Al-Quran. Ini kita akan dedahkan tentang adab dalam membaca Al-Quran. Mungkin tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian pernah dengar ni satu buku yang selalu dibaca di masjid dan di surau, karya Al-Imamun Nawawi, Syarafuddin Al-Imamun Nawawi.
At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu karyanya kan. Jadi nanti kita akan sentuh secara cepat poin-poin penting Dr. Yusuf Al-Qaradawi rumuskan dalam karya tersebut. Yang keempat, hakikat tilawah dan mendengar Al-Quran. Kita biasa mendengar pertandingan tilawah Al-Quran dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut salah satu fungsi Nabi SAW diutuskan adalah membacakan Al-Quran. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Jadi nanti kita akan cuba fahami apa maksud tilawah. Dan dalam Al-Quran ada sebut haqqat tilawah, baca dengan haqqat tilawah, serius, real. Bukan baca main-main, bukan baca uh, untuk entertainment. Ini nanti kita akan sentuh insya-Allah. Kemudian barulah kita masuk kemudiannya berkaitan tafsir Al-Quran, definisinya, pendekatannya, disiplinnya, piawaiannya. Nanti kita akan sentuh secara cepat. Kemudian yang keenam, kita akan sentuh berkaitan kegelinciran dalam tafsir Al-Quran. Di dalam tajuk ni, kita akan bawa contoh-contoh bagaimana berlaku kegelinciran dalam menafsirkan Al-Quran. Sebahagiannya kerana sengaja menggelincirkan atau sengaja memberi tafsiran terhadap Al-Quran secara salah dan sebagainya kerana tercuai dan seumpamanya. Nanti kita akan sentuh dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah. Yang ketujuh, persoalan mentafsirkan Al-Quran dengan penemuan sains. Jadi mungkin kita pernah dengar mukjizat sains, mukjizat Al-Quran dan sains ataupun al-i'jaz al-ilmi. Ada perbahasannya. Tambah-tambah kita hidup dalam kurun yang ke-20, 21 ni, zaman teknologi canggih, kita dapati ayat-ayat Al-Quran sebahagiannya nampak tally, nampak sesuai, nampak kena pula dengan teori-teori sains. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan ayat-ayat sebegitu. Nanti kita akan sentuh insya-Allah pada pertemuan yang ketujuh dan terakhir sekali kita nak tengok ittiba amal dan berdakwah dengan Al-Quran. Pada akhirnya kita fahami Al-Quran, kita mendalami isi kandungan Al-Quran, kita nak jadikan Al-Quran sebagai imam. Ittiba, maksudnya kita follow, kita makmum Al-Quran imam kita. Kita ada pendapat, kita ada mazhab, kita ada pendirian, semuanya mesti tunduk dengan Al-Quranul Karim. Bukan Al-Quranul Karim yang tunduk kepada pendapat kita. Ini na'udzubillah, kita minta lindung. Dan amal dan berdakwah dengan Al-Quran, ini yang terakhir nanti insyaAllah pada pertemuan yang ke-8 kita akan sentuh. Teruskan uh, Tuan Iman. Okey, seterusnya jom kita masuk kepada topik kita pada malam ini. Core tajuk kita hari ini iaitulah keistimewaan Al-Quran, iaitu khosais Al-Quran. Sebelum kita pergi, saya nak sebut sikit. Dr. Yusuf Al-Qaradawi nak bagi jawapan awal. Kaifa nata'amal ma'al Quran? Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran? Jawapan pertamanya adalah dengan kita menghayati nama-nama Al-Quran. Kita menghayati sifat-sifat Al-Quran. Dan nama-nama Al-Quran, sifat-sifat Al-Quran yang kita nak hayati ni, bukan kerana ustaz yang cakap, bukan kerana imam yang cakap, bukan kerana siapa-siapa yang cakap, tetapi Allah Ta'ala sendiri yang bagi nama tersebut. Allah Ta'ala sendiri yang mensifatkan Al-Quran dengan sifat-sifat tersebut. Ni kita kena ambil perhatian. Tuan-tuan sekalian, saudara-saudari yang saya hormati, kita buka surah-surah dalam Al-Quran. Kita akan dapati muqaddimah surah sebahagiannya akan menjelaskan sifat-sifat Al-Quran, menjelaskan nama-nama Al-Quran. Al-Quran ada namanya Al-Quran, Al-Quran ada namanya Al-Kitab, Al-Quran namanya Al-Furqan, Al-Quran namanya Al-Zikir. Apa maksud dia? Ni semua menjelaskan tentang fungsi dan isi kandungan Al-Quran. Minta maaf kalau boleh saya nak mudahkan kefahaman. Tuan-tuan sekalian, satu orang nama dia Abdullah. Abdullah maksudnya hamba Allah. Tapi kalau tingkah laku dia bukan seperti hamba Allah. Tingkah laku dia seperti hamba syaitan, na'udzubillah. Ataupun tingkah laku dia seperti hamba hawa nafsu. Tingkah laku dia seperti hamba wang. Tingkah laku dia seperti hamba Amerika. Sorry, nama Abdullah dia adalah satu keaiban. Nama Abdullah tu jelek.
Tak betul, tak teli pun dengan hakikat diri dia. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran, bila Allah Ta'ala namakan dia sebagai Al-Furqan, Al-Quran dinamakan dengan Al-Quran, kita kena faham, kita kena dalami, kita kena hayati apa nama, apa di sebalik nama tersebut. Dan Allah Ta'ala tak cincai dalam bagi nama. Hmm. Minta maaf nah. Nama saya Arif. Tapi kalau saya buat Arif maksudnya bijak. Tapi kalau saya buat tingkah laku, mudah-mudahan tu doa lah. Mudah-mudahan Arif tu doa mak ayah saya ataupun mudah-mudahan tu nama yang didoakan orang kepada saya. Tapi kalau saya buat tingkah laku yang menunjukkan seolah-olah jahil, ini bukan perbuatan orang yang bijak. Nama saya ni satu ejekan kepada diri saya. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran ada nama-nama yang mulia. Kita kena hayati. Al-Quran ada sifat-sifat yang Allah Ta'ala sendiri sebut. Kita baca surah Yasin ni malam Jumaat biasanya kita dalam masyarakat Melayu baca surah Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang terkandung di dalamnya hikmah. Tuan-tuan sekalian, apa maksud hakim? Apa maksud hikmah? Ni kita kena dalami, kita kena hayati. Dan ini menjelaskan tentang fungsi Al-Quran, isi hakikat Al-Quranul Karim. Kita pergi kepada poin yang pertama. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi tak kemukakan kepada kita nama-nama tersebut. Tapi kita tahulah berdasarkan apa nama tajuk-tajuk yang beliau berikan, ini rumusannya. Jadi uh, tak apa, secara cepat nanti kita akan sentuh juga nama-nama tersebut bila ada kesempatan insya-Allah. Jadi yang pertama, hakikat keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran ini bersumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Annahu kitabullah taala. Al-Quran ini adalah kitab yang Allah Taala turunkan, bersumberkan daripada Allah Taala. Yang mana isi kandungan kalimat yang terkandung di dalam Al-Quran ini bersumberkan daripada Allah Ta'ala. Kemudian turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran di dalam surah Luqman Allah Ta'ala menyebut kalaulah bumi ini semua pokok-pokok kita potong dan kita jadikan pen. Satu pokok kita boleh jadikan ribuan pen. Dan lautan yang ada dalam dunia ni, 7 lautan yang ada dalam dunia ni, kita jadikan sebagai dakwat. Ma nafidat kalimatullah. Kalimat Allah sama sekali takkan hilang, takkan habis. Tuan sekalian, Al-Quran ada 114 surah. Ada 6,236 ayat. Itulah yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat. Itulah yang dibaca oleh tabi'in, para ulama tabi' dan tabi'in. Kemudian itulah yang dibaca oleh kita sekarang. Sentiasa ada penemuan baru, sentiasa ada maklumat baru, sentiasa ada makna yang mungkin dijumpai oleh generasi sekarang yang belum dijumpai oleh generasi yang lepas. Saudara-saudari sekalian, kita mesti teroka isi kandungan Al-Quran. Jadi ini poin kita yang pertama. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan ia adalah ilahiyul masdar. Al-Quran ini uh, suci, kudus, bersumberkan Allah Ta'ala. Mi'atun fil mi'ah lafzan wa makna. 100% secara lafaz dan maknanya datang daripada Allah Ta'ala. Maksudnya message datang daripada Allah Ta'ala. Ungkapan, lafaz itu juga datang daripada Allah Ta'ala. Kalau boleh saya hurai sikit, hadis Nabi SAW, lafaznya datang daripada Nabi, maknanya datang daripada Nabi. Itu hadis Nabi. Maksudnya message tu datang daripada Nabi dan Nabi ungkapkan lafaznya. Itu hadis Nabi. Ada satu lagi kita namakan hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Jadi hadis Qudsi ni maksudnya apa? Makna datang daripada Allah Ta'ala. Message tu datang daripada Allah Ta'ala. Tapi lafaznya, ungkapannya, ungkapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran bukan seperti hadis Nabi, bukan juga seperti hadis Qudsi. Sebaliknya Al-Quran adalah 100% datang daripada Allah Ta'ala secara lafaz dan makna. Dan Al-Quran ni turun melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Bukan melalui
jalan ilham, bukan melalui mimpi, bukan melalui perbicaraan secara langsung. Tak. Sebaliknya Al-Quran turun melalui perantaraan malaikat Jibril. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Al-Quran ini mesej yang datang daripada Tuhan semesta alam. Dan Al-Quran ni diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin. Saudara-saudari sekalian, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala namakan malaikat Jibril Ar-Ruh. Ar-Ruh. Dan sifatkan dia sebagai Al-Amin. Al-Amin maksudnya amanah. Al-Amin maksudnya penuh dengan integriti. Maksudnya setiap lafaz, ucapan, huruf, ayat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada malaikat Jibril untuk sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang beliau sampaikan kepada Nabi kita. Tak hilang walaupun satu ayat, tak hilang walaupun satu huruf. Dan itu Al-Amin. Dan Ar-Ruh kita terjemahkan dalam bahasa Inggeris, kita sebut spirit. Kan dalam bahasa Melayu Ar-Ruh maksudnya semangat. Jadi ini menggambarkan kepada kita sifat seorang guru. Malaikat Jibril alaihissalam adalah guru kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda malaikat Jibril namanya Ar-Ruh, dan dia memang bila datang kepada Nabi semangat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu sifat seorang guru sepatutnya, ada spirit, ada roh. Minta maaf, no, minta maaf, boleh jadi sebahagian orang kalau ikut kertas namanya guru, kan, tapi hati dia, akal dia, fikiran dia, karakter dia, jangan sampai orang petikai, ni guru ke, ni cikgu ke. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi malaikat Jibril alaihissalam ar-ruhul amin. Dan tuan-tuan sekalian, kalau boleh saya bagi sikit rumusan. Uh, dalam menuntut ilmu agama, dalam menuntut ilmu Al-Quran, kita berhajat kepada guru. Kita berhajat kepada guru. Dengan mimpi, no, Al-Quran tak datang melalui mimpi. Al-Quran juga tak datang melalui perbicaraan langsung, direct daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya, mesti berguru. Mesti, apa nama, uh, apa nama, ada interaksi dengan guru, dan itu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita SAW, dan baginda sampaikan kepada para sahabat, kemudian sampailah kepada generasi kita sekarang. Seterusnya, Tuan Iman. Yajib an yanzura ila al-Quran biwasfihi kalamullah. Kita mesti uh, melihat Al-Quran sebagai kalam Allah. Kata-kata daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, salah satu sifat Allah Ta'ala adalah Al-Kalam. Kaunuhu mutakalliman. Allah Ta'ala salah satu sifatnya adalah berkata-kata. Al-mu'abbaru amma yuhibbuhu wa yardah. Allah Ta'ala berkata-kata, manusia berkata-kata. Tapi kita berkata-kata dengan segala sifat kekurangan kita. Kita berkata-kata dengan segala sifat kejahilan kita. Sebaliknya Allah Ta'ala berkata-kata dengan segala sifat kesempurnaannya. Okey, jadi itu berkaitan kalam Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bila berkata-kata melalui Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menterjemahkan apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala murka. Apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah Ta'ala redha. Jadi ini, tuan-tuan sekalian, kita kalau dengar kalam Allah, kita kalau dengar kalam orang penting, VIP, kita diam, kita bagi perhatian. Kalau yang ada di hadapan kita, contohnya yang di-Pertuan Agong, duduk dalam majlis kita, kita dengar baginda bertitah. Jadi kita pun diam, dengar, dan ambil perhatian. Allah Ta'ala bertitah. Allah Ta'ala berkata-kata. Kita ada adab dia. Kita mesti serius. Jangan cincai. Jangan buat tak tahu. Kerana ini datang daripada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah. Ini berdasarkan Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri yang sebut bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Saya cepatkan terjemahannya. Sekiranya ada mana-mana individu di kalangan orang musyrikin yang datang bertemu dengan kamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mohon perlindungan, istajaraka, mohon perlindungan kepada kamu.
fa'ajirhu, bagi perlindungan kepadanya. Jadi ini tentang salah satu matlamat penubuhan negara dalam Islam adalah bagi keamanan kepada semua pihak, semua golongan. Lebih-lebih lagi yang tertindas. Fa'ajirhu, dia musyrikin, dia kufur kepada Allah Ta'ala. Minta perlindungan, lari daripada diri dia, lari daripada kezaliman, minta perlindungan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi keamanan kepada dia. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Negara dalam Islam, pemimpin dalam Islam ada tanggungjawab. Jangan mereka datang kosong. Jangan mereka datang uh, percuma tanpa kita ada tanggungjawab untuk menyampaikan agama ni. Hatta yasma'a kalam Allah. Bagi dia peluang sehingga dapat mendengar kalam Allah Ta'ala. Dapat mendengar Al-Quran. Mesej daripada Allah Ta'ala. Seperti yang sepatutnya. Thumma ablighu ma'banah. Kemudian sampaikan dia kepada tempat yang aman, yang sejahtera, dan mudah-mudahan itu menyebabkan dia dapat menerima Islam dan dapat mesej tentang Islam seperti yang sepatutnya. Seterusnya, Tuan Iman. Fal-Quranu ruhun rabbaniyun tahya bihil uqul wal qulub. Al-Quran ini adalah ruh. Al-Quran, Dr. Yusuf Al-Qaradawi kemukakan dalam dalam buku dia. Tuan-tuan mungkin pernah dengar ni, dalam surah Al-Isra Allah Taala rakamkan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Okey, jadi yang biasa kita dengar ruh yang dimaksudkan di situ adalah ni, kita manusia ada jasad dan ruh. Kan? Syekh Yusuf Al-Qaradawi beliau tarjihkan ar-ruh di situ maksudnya Al-Quran. Mereka bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad tentang bagaimana Al-Quran diturunkan. Yas'alunaka 'anir ruh. Bagaimana Al-Quran ruh ni diturunkan? Qulir ruh. Katakan kepada mereka, jawab kepada mereka wahai Rasulullah, Al-Quran yang sifatnya ar-ruh ini, yang namanya ar-ruh ini, min amri rabbi, ia turun dengan perintah daripada Allah Ta'ala, dengan izin daripada Allah Ta'ala, dengan ketentuan daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan siapalah yang mempertikaikan tentang bagaimana Al-Quran diturunkan, kerana pada akhirnya Allah Ta'ala sendiri yang nak turunkan pada waktunya, pada masanya, pada negerinya, pada orangnya, mengikut kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Jadi itu uh, kita uh, percepatkan. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya. Tuan-tuan sekalian, kalau boleh saya nak rumuskan tadi Al-Quran bersumberkan daripada Allah Ta'ala tu. uh, kita uh, uh, kalau tanam pokok, kita kalau tanam pokok, kita ada masa nak tanam. Nak tanam tu sendiri, nak semai padi contohnya, nak semai benih contohnya. Ada waktu dia. Bukan semua waktu. Waktu banjir tak sesuai kita kita semai benih kan. Uh, Waktu bila nak siram pokok, ada waktu dia. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran turun juga mengikut kesesuaian waktunya. Mengikut hikmah Allah Ta'ala. Jadi kita dalam mendidik pun macam tu. Kita dalam mendidik pun kepada anak kita, kepada para pelajar kita, kepada audiens kita, kepada umat kita, masyarakat kita, nasihat kita beri sesuai pada waktunya dengan hikmah. Kalau kita dalam hadis Abdullah bin Mas'ud menyebut kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah makhafata as-sa'amati alaina. Ibnu Mas'ud kata Rasulullah kalau bagi mau'izah, bagi peringatan, ajar kepada kami tentang Al-Quran, Rasulullah selang sedih. Maksudnya tak berterusan. Hujan kalau turun lebat, silap-silap tanah runtuh. Betul tak? Jadi Al-Quran tak turun macam hujan lebat. Sebaliknya Al-Quran turun macam hujan yang renyai-renyai itu. Jadi dia kalau turun ke tanah, dia turun ke tanah tu dalam keadaan lembab, mudah untuk benih untuk tumbuh dan seumpamanya. Dan itu keadaan macam mana Al-Quran turun. Sampai masa nanti kita akan sentuh insya-Allah berkaitan penurunan Al-Quran ni, jika ada kelapangan insya-Allah. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran adalah dia dijamin terpelihara. Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah Ta'ala. Annahu kitabun mahfuz.
Dan Allah Ta'ala sendiri yang menjamin pemeliharaan Al-Quran. Allah Ta'ala tak serah urusan menjaga Al-Quran ni kepada siapa-siapa pun. Tak sama macam kitab-kitab suci yang terdahulu. Tak sama macam Taurat, Zabur dan Injil. Dan kerana itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut bimastuhfizu min kitabillah. Uh, Taurat dan Injil ini adalah kitab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan dan Allah Ta'ala serahkan kepada para pendeta. Allah Ta'ala serahkan kepada para rahib di kalangan Yahudi dan Kristian untuk memelihara kitab tersebut. Jadi mereka diserahkan kepada para pendeta dan para rahib dan akhirnya dalam sejarah menunjukkan bagaimana kitab Taurat dan Injil tak dihafal seperti mana orang Islam menghafal Al-Quran. Jadi apapun wa makna hifzil Quran siyanatuhu min kulli tahrif wa tabdil. uh, Al-Quran terpelihara dengan maksud Al-Quran terselamat daripada sebarang bentuk penyelewengan dan terpelihara daripada sebarang bentuk pengubah suaian. Tak ada mana-mana perkataan dalam Al-Quran yang diubah. Tak ada mana-mana ayat dalam Al-Quran yang dibuang. Tak ada yang diselewengkan. Semuanya terpelihara dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Amma Tauratu faqad kanat alwahan maktubatan fis sutur. Ni Dr. Wabah Zuhaili bagi sikit info kepada kita tentang kitab Taurat. Kitab Taurat, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia ditulis di atas loh. Ditulis di atas loh. Loh ni papan. Loh. Zaman atuk nenek kita mungkin pernah dengar lah perkataan loh ni. Kalau dalam cerita P. Ramlee pun ada perkataan loh ni, kan. Jadi loh ni dulu papan yang lebih kurang macam papan hitam tu, batu, kemudian ditulis di situ, loh nama dia. Kitab Taurat ditulis di atas loh. Walam takun mahfuzatan fi sudur. Sayangnya dia tak dihafal dalam dada. Jadi ini berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran dipelihara secara tulisan dan dipelihara secara hafalan. Fi sudur wa fi sutur. Dalam dada dihafal oleh umat Islam dan dalam penulisan juga ditulis dengan sempurna oleh umat Islam. Seterusnya, demikian juga kitab Injil. Kitab Injil juga tak terpelihara seperti pemeliharaan Al-Quran. Kalau boleh kita tengok dekat situ, kata salah seorang father dalam agama Kristian, annal anajil al-mu'tabarah al-an lam takun mu'tarifan biha qabla al-qarni al-rabi' al-miladi. Injil yang diguna pakai pada hari ini bukanlah Injil yang diiktiraf sebelum kurun 4 Masihi yang lalu. Jadi apapun, kalau boleh kita rumuskan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, cuba tengok ayat di bawah, Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai al-zikir. Wa inna lahu lahafizun. Dan sungguhnya kamilah pasti yang akan memeliharanya. Tuan-tuan sekalian, cuba tengok macam mana Allah Ta'ala uh, tegas dalam hal ini. Inna ada 2 kali. Inna nahnu nazzalna adzikr wa inna lahu lahafizun. Jadi ada 2 kali penegasan kat situ. Dan ada huruf lam juga kat situ, lahafizun. Ini semua menunjukkan ketegasan Allah Ta'ala untuk memelihara Al-Quranul Karim. Dan kalau boleh saya sebut sikit, Al-Quran ni juga namanya Az-Zikir. Az-Zikir. Inna nahnu nazzalna Az-Zikir. Az-Zikir maksudnya apa? Yang pertama, Al-Quran, Az-Zikir bermaksud Al-Quran dihafal dalam ingatan. Itu maksud Az-Zikir. Al-Quran dihafal dalam ingatan umat Islam. Pada zaman Nabi dan para sahabat, mereka menghafal Al-Quran. Para sahabat ramai yang menghafal Al-Quran. Itu satu maksud. Az-Zikir juga bermaksud peringatan. Kerana manusia sifatnya lalai, ghaflah, selalu ada distraction, selalu ada pihak-pihak yang cuba nak menarik perhatian manusia daripada kebenaran. Jadi
Al-Quran az-zikir, Al-Quran peringatan. Manusia sifatnya lalai dan dia perlu az-zikir. Dalam surah Yasin yang kita baca, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tak patut kami ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair. Allah Taala sebut wa ma 'allamnahu syi'ra. Tak patut kami ajar syair kepada Nabi Muhammad. Syair ni lebih kurang macam nyanyian lah pada zaman kita sekarang. Al-Quran bukan hiburan. Al-Quran bukan entertainment. Al-Quran bukan seperti lagu-lagu yang kita dengar untuk kepuasan nafsu semata-mata. Tak. Al-Quran wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Tak patut pun kami ajar syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Al-Quran ini adalah zikir, peringatan. Manusia sifatnya lalai, manusia sifatnya pelupa, manusia sifatnya mudah diganggu fokusnya. Jadi Al-Quran datang sebagai zikir peringatan kepada umat manusia. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran menyampaikan yang betul. Al-Quran bukan menyampaikan perkara yang kita suka. Bezakan yang betul dengan yang kita suka. Kadang-kadang yang betul tu kita suka, kadang-kadang yang betul tu kita tak suka. Nabi kita sebut qulil haq walau kana murran. Cakap yang betul sekalipun pahit. Dalam Al-Quran kita baca boleh jadi yang kita baca ada yang manis dan boleh jadi ada yang kita baca tu pahit. Pahit ke, manis ke, kita kena telan. Kita kena jadikan Al-Quran sebagai panduan kita. Al-Quran semuanya benar, semuanya betul, semuanya untuk manfaat kita. Dan ini namanya Az-Zikir. Al-Quran sebagai Az-Zikir. Seterusnya, ah, ini kalau boleh saya nak kongsi sikit tentang Birmingham, the Birmingham Quran Manuscript. Ini dikatakan manuskrip Al-Quran uh, yang paling paling lama, paling usang yang disimpan pada masa kini yang ada di Birmingham. Tuan-tuan pernah boleh baca ke tulisan ni? Jadi kalau sepintas lalu saya baca tu ada surah Toha dekat situ kalau boleh tengok dekat belah kiri tu. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tak ada baris dan tak ada titik pun. Jadi itu dikatakan manuskrip yang terawal yang disimpan pada masa kini. Kalau boleh saya yang seterusnya Tuan Iman, saja saya nak berinteraksi dengan tuan-tuan hadirin hadirat saudara-saudari sekalian. Nak test saja ni. Bilakah Al-Quran mula ditulis? Bilakah Al-Quran mula ditulis? Adakah dia ditulis pada zaman Rasulullah ataupun dia telah ditulis pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ataupun dia mula ditulis pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu an ataupun mula ditulis pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Bilakah Al-Quran mula ditulis? A. Zaman Rasulullah. B. Zaman Abu Bakar As-Siddiq. C. Zaman Uthman bin Affan. D. Zaman pemerintahan Bani Umayyah. Nanti kita hurai tentang perkara ni. Kita selesaikan tajuk kita nanti kita sentuh tajuk ni insya-Allah. Iman, seterusnya nanti kita ulas perkara ni. Mudah-mudahan. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab mukjizat. Keistimewaan Al-Quran adalah dia adalah kitab mukjizat. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggunakan lafaz ayat. Ayat. Jadi ayat maksudnya tanda-tanda. Ayat maksudnya tanda-tanda. Allah Ta'ala nak supaya manusia beriman kepadanya. Allah Ta'ala nak supaya manusia sedar bahawa Allah Ta'ala maha berkuasa, maha mengetahui. Allah Ta'ala sentiasa mengawasi segala yang ada dalam dunia ini. Allah Ta'ala tahu yang terang dan yang tersembunyi. Tapi Allah Ta'ala tak zahirkan zatnya. Allah Ta'ala minta kita supaya renung tanda-tanda ayat. Kerana memang Allah Ta'ala dalam agamanya la ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Tak ada paksaan. Jadi Allah Ta'ala
uh, nak supaya manusia gunakan akal. Al-Quran berulang kali menggunakan segala perkataan taqilun, yaqilun, tadabbur, tafakkur. Ini ulil albab, ulil nuha. Ini banyak dalam Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak supaya manusia manfaatkan akal dan renung ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kita ada lelaki dan perempuan. Ini Tuan Iman bagi tahu kat saya, beliau dalam fasa honeymoon, baru kahwin ni, pasangan baru kahwin. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala jadikan kita berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Ini semua kalau kita renung, hujungnya kita akan berjumpa dengan keesaan dan keagungan Allah Ta'ala. Jadi ini tak apalah, sampai masa nanti kita akan sentuh nanti mudah-mudahan. Dan ayat dalam Al-Quran ataupun mukjizat dalam akidah kita belajar ada dua jenis. Ada dua jenis. Jadi satu mukjizat berbentuk maddi, berbentuk fizikal, material, boleh dilihat dengan panca indera, mata. Dan ini adalah mukjizat nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa dengan menyembuhkan mereka yang sopak dan buta. Ini semua adalah mukjizat-mukjizat hissi. Sebaliknya Al-Quran adalah mukjizat akli, adabun akli, mukjizat akal, mukjizat ilmu. Tuan-tuan sekalian, dalam banyak aktiviti manusia yang paling susah adalah berfikir menggunakan akal. Ini merenung, analisis, mencari keharmonian di antara ayat-ayat Allah Ta'ala, mencari keharmonian antara ayat Allah Ta'ala, wahyu Allah Ta'ala dengan penciptaan Allah Ta'ala. Ini antara takdir Allah Ta'ala dengan syariat Allah Ta'ala. Ini memerlukan akal. Jadi kita reserve sikit tajuk ni, insyaAllah nanti kita akan sentuh. Cuma kalau boleh saya nak sebut sebagai rumusannya adalah uh, kita mesti menggunakan akal. Salah satu penyesalan ahli neraka adalah mereka tak menggunakan akal sebaiknya. Lau kunna lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami di dunia hari itu kami dengar betul-betul dakwah para nabi dan rasul, au naqil, ataupun kami guna akal fahamkan tentang mesej para nabi dan rasul, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah hari ini kami bukan di kalangan ahli neraka sa'ir. Tuan-tuan sekalian, akal penting untuk kita manfaatkan. Minta maaf, kita uh, 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 lawan kepada akal di dalam Al-Quran, lawan kepada akal adalah mengikut secara membuta tuli, mengikut adat, mengikut tradisi, mengikut uh, ikut-ikutan, mengikut apa nama orang-orang yang berpengaruh, tanpa kita sendiri yang saring, tanpa kita sendiri yang kritis dan kritikal. Ini Al-Quran. Al-Quran salah satu apa nama mesej Al-Quran kepada umat manusia adalah ni, manfaatkan akal. Tak apa, sampai masa nanti kita akan sentuh lagi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Cuba tengok yang seterusnya, slide berkaitan mukjizat. Jadi dalam pengajian ulumul Quran kita akan didedahkan dengan mukjizat bahasa, mukjizat pensyariatan, mukjizat sains, mukjizat perkhabaran ghaib. Uh, oh, ini tajuk panjang ni kalau kita nak hurai. Mukjizat bahasa, secara cepat kalau kita boleh sentuh. Allah Ta'ala bila menurunkan Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan dengan bahasa yang paling tepat. Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang paling betul dan paling indah. Tuan-tuan sekalian, kononnya uh, Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu yang muncul di akhir-akhir hayat baginda Nabi SAW, mendakwa kata dia pun nabi juga. Nabi Muhammad tu nabi. Saya pun nabi lah, kata Musailimah Al-Kadzab. Uh, Nabi Muhammad tu katanya ada surah Al-Fil. Saya pun ada surah Al-Fil lah. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang bahasanya. Jadi dia pun baca Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil.
Gajah. Apa tu gajah? Kamu semua tahu tak apa itu gajah? Jadi lahu khurtumun tawil. Kononnya Musailimah Al-Kadzab kata ada turun surah Al-Fil kepada dia. Dan mukaddimah dia kata gajah. Apa itu gajah? Kamu semua tahu tak apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil. Gajah tu ada belalai yang panjang. Khalaqahu Rabbunal Jalil. Tuhan kita yang perkasa ni lah yang menciptakannya. Tuan-tuan sekalian, perlu ke seorang nabi turun untuk bagi tahu kepada kita gajah belalai panjang? Oh, selekeh kan? Nampak tak kena. Yang ni tak perlu nabi pun, perlu cikgu tadika saja tunjukkan gambar kepada kita. Jadi, dan kalau kita tengok, kalaulah kita, kalau betul lah riwayat tersebut dan kalau betul lah cerita ini, katanya ini surah Al-Fil versi Musailimah Al-Kadzab. Uh, Cuba kita tengok surah yang digunakan. Dia guna uslub surah Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah ni surah berkaitan hari kiamat. Al-Qari'ah maksudnya uh, pintu yang diketuk pada waktu malam. Al-Qari'ah. Tuan-tuan, kita tidur pada waktu malam, tiba-tiba orang ketuk pintu rumah kita. Kita pun terkejut. Suspend. Ni apa dia ni? Siapa pula ketuk waktu malam ni? Kiamat datang dalam bentuk yang suspend. Kiamat datang dalam bentuk yang mengejut. Cuba tengok perkataan tu, cuba dengar bunyi yang terhasil daripada perkataan tu. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Ada bunyi ah. Harta bunyi yang terhasil daripada bacaan Al-Quran juga menunjukkan mesej yang sesuai dengan isi yang nak disampaikan. Tuan-tuan sekalian, ini mukjizat bahasa. Ini kalau uh, kalau nak apa nama, kita troka ini satu apa nama, ilmu yang luas yang mendalam, Al-I'jaz Al-Bayani. Mukjizat pensyariatan. Oh, ni pun tajuk panjang juga. Macam mana Nabi Muhammad turun ataupun diutuskan dalam suasana masyarakat Arab yang ummi, yang serba sederhana, yang buta huruf dan seumpamanya, yang nampak bukanlah golongan yang tinggi dari sudut ketamadunan, tetapi mengemukakan pensyariatan yang sesuai dengan fitrah yang kekal sehingga zaman kita sekarang. Ini juga perlukan masa. Mukjizat sains, nanti kita ada tajuknya. Mukjizat perkhabaran ghaib, ini ada dua: perkhabaran ghaib masa lalu, masa lampau, dan perkhabaran ghaib akan datang. Okey, jadi uh, tak apalah, kita skip yang ni, nanti nanti kalau ada soalan nanti kita bagi contoh. Seterusnya yang slide yang telah. Seterusnya yang keempat, Al-Quran adalah kitab yang jelas lagi mudah. Al-Quran bukan kitab yang rumit, yang bombastik, penuh dengan bahasa-bahasa yang sukar untuk difahami. Sebaliknya Al-Quran muyassar. Tuhan permudahkan. Siapa yang ada pengetahuan bahasa Arab, insya-Allah kita akan dapati Al-Quran mudah untuk dihafal, mudah untuk difaham, dan penggunaan kalimat-kalimat dalam Al-Quran juga bersih daripada bentuk-bentuk takalluf, kesulitan. Okey. Kerana sifat Al-Quran tu sendiri Al-Furqan. Al-Quran tu sendiri sifat dia huda. Al-Quran tu sendiri nur, cahaya. Jadi Al-Furqan maksudnya pemisah antara hak dan batil. Al-Huda maksudnya Al-Quran ni adalah sumber petunjuk. Huda. Orang Arab menganggap bintang sebagai huda. Wa bin najmi hum muhtadun. Mereka menjadikan bintang, buruj, sebagai pedoman, sumber pedoman dalam permusafiran. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ada kompas nak berjalan, kita ada Google Map hari ini untuk berjalan. Kita ikut Google Map ataupun Google Map ikut kita? Kita lah yang ikut Google Map kan? Macam tu juga Al-Quran. Kita ikut Al-Quran. Bukan Al-Quran ikut kehendak hawa nafsu kita. Na'udzubillah. Okay, jadi itu huda. Al-Quran nur, sumber cahaya. Dan manusia boleh lihat. Tuan-tuan sekarang boleh lihat saya. Saya pun boleh lihat tuan-tuan sekalian. Kenapa kita boleh lihat? Kerana ada cahaya. Dan kerana ada mata yang sihat. Ha. Jadi dalam agama kita perlukan akal. Akal tu macam mata. Dan kita perlukan wahyu. Wahyu tu macam cahaya.
Ini minta maaf, kalau boleh saya bagi gambaran. Eh, Duduk dalam bilik yang gelap. Satu orang duduk dalam bilik yang gelap. Mata dia sihat, mata dia celik, tapi duduk dalam bilik yang gelap. Dia akan langgar sana, langgar sini, banyak barang yang jatuh. Silap-silap dia terpijak kaca yang dia sendiri bagi jatuh. Tuan-tuan sekalian, itu gambaran mereka yang hidup dalam dunia ni tanpa wahyu, tanpa Al-Quran. Akal sihat. Dan ini yang berlaku dalam masyarakat-masyarakat dalam dunia yang lain. Jepun, Eropah dan seumpamanya. Mereka langgak yang halal, yang haram. Isteri mereka adalah isteri mereka juga adalah isteri orang lain. Suami mereka ada suami mereka, suami mereka juga ada suami orang lain. Bercampur. Tak jelas mana halal dan haram. Na'udzubillah. Itu keadaan mereka yang tak ada sumber cahaya. Tuan-tuan sekalian, boleh jadi kita ni macam mereka yang duduk dalam bilik yang cerah. Sayangnya kita tidur. Sayangnya kita lalai, tenggelam lama dalam tidur tersebut. Menyebabkan bilik yang cerah tu tak memberi manfaat kepada diri kita dan tak bagi manfaat kepada masyarakat dalam dunia. Tuan-tuan sekalian, umat Islam ada wahyu, ada Al-Quran. Tapi mereka perlu celik. Celik Al-Quran. Faham Al-Quran. Dan mereka gunakan, manfaatkan akal seperti yang sepatutnya. Dunia ni akan jadi baik dengan ada akal yang sihat dan kita ada wahyu, berpegang dengan wahyu. Okey. Kita skip yang seterusnya, kitab yang jelas lagi mudah. Al-Quran juga adalah kitab rujukan tertinggi dalam agama. Akidah, syariah, akhlak, semuanya mesti bersumberkan Al-Quran. Ini adalah rujukan tertinggi kita dalam agama. Semua riwayat, semua sumber-sumber, semua nukilan-nukilan mestilah ditundukkan dengan Al-Quranul Karim. Okey, jadi ini secara cepat yang saya boleh sebut. Kemudian seterusnya, okey, kita baca sikit poin Dr. Yusuf Al-Qardawi. Man arada an ya'rifa al-aqidah al-islamiyah naqiyatan ghaira masyubah, bayyinatan ghaira ghamidah, hayyatan ghaira hamidah, mukhatabatan lil aqli walil qalbi ma'an, falya'rifha min al-Quran. Sesiapa yang nak mengetahui akidah di dalam Islam yang bersih, yang jernih, yang tak ada sebarang kekaburan, tak ada sebarang kekotoran, yang jelas, yang tak ada sebarang kekaburan, hayatan, yang hidup. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala guna perkataan iman. Kita selalu guna perkataan akidah kan. Al-Quran guna perkataan iman. Jadi ini ada sebab dia dan ini ada yang tersurat, yang tersirat dan sebagainya. Al-Quran sampaikan akidah dalam bentuk yang hidup. Ghairah hamidah, bukan dalam bentuk yang beku, jumut, yang kaku. Mukhatabatan lil aqli walil qalb. Akidah dalam Al-Quran menghidupkan akal, menghidupkan jiwa, berinteraksi dengan akal, berinteraksi dengan jiwa. Akal supaya berfikir, jiwa supaya merasai. Falya'rifha minal Quran. Ketahuilah bahawa sumber yang sepatutnya kita dalami adalah daripada Al-Quran. Ini rumusan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Seterusnya, kita pergi yang seterusnya. Ini juga isi-isi penting berkaitan syariat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kita akan sentuh dalam tajuk Maqasid Al-Quran nanti. Seterusnya. Al-Quran juga adalah kitab untuk seluruh manusia untuk sepanjang zaman. Maksudnya Al-Quran bukan turun untuk zaman baginda Nabi SAW semata-mata. Perintah-perintah, larangan-larangan yang terkandung dalam Al-Quran bukan hanya khusus kepada zaman Nabi SAW. Sebaliknya dia adalah untuk semua generasi umat manusia dan untuk semua manusia di sepanjang zaman. Okey, kemudian seterusnya kita tengok yang seterusnya. Ni Dr. Wabah Zuhaili bawa cerita berkaitan bagaimana sebahagian manusia pada zaman kini mempertikaikan pensyariatan-pensyariatan dalam Al-Quran, antaranya tentang pensyariatan poligami, ta'adud. Ini uh, bagi sebahagian orang provokatif lah, tapi Dr. Wabah Zuhaili sebut macam mana sorry, Dr. Wabah Zuhaili, Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut bagaimana
sebahagian orang boleh terima perzinaan, tapi mereka tak boleh terima apa nama poligami. Apa pun seterusnya. Ah, kita tutup dengan perenggan ni, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Inilah Al-Quran Kitabul Insaniyati Kulliha. Al-Quran adalah kitab untuk seluruh manusia, keseluruhan manusia. Wa Kitabul Hayati Kulliha, dan ia adalah untuk kehidupan kita dalam semua aspek. Dan kerana itu Al-Quran Allah Ta'ala jadikan dia sebagai hudan linnas, sumber hidayah, sumber pedoman untuk semua manusia, walil alamin, dan untuk sekalian alam. Kemudian falaisa huwa falaisa huwa kitaban di jinsin duna jins. Al-Quran ni bukan kitab untuk bangsa Arab semata-mata. Al-Quran bukan untuk satu warna kulit semata-mata. Al-Quran bukan untuk satu tanah, satu geografi, satu iklim semata-mata. Laisa lil aqliyin dunal atifiyin. Al-Quran bukan untuk golongan rasionalis semata-mata. Sebaliknya Al-Quran juga untuk rasionalis dan golongan yang emotionalis. Itu ke istilahnya. Jadi Al-Quran bukan untuk laisa lil inbisatiyin dunal intiwaiyin. Bukan untuk golongan extrovert semata-mata. Inbisatiyin, extrovert. Sebagai orang anggap Quran ni untuk golongan introvert semata-mata. Tak, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, introvert baca Al-Quran, dia akan dapati Al-Quran ni mesra dengan dia. Extrovert baca Al-Quran, dia akan dapati Al-Quran juga mesra dengan dia. Al-Quran bukan untuk golongan rohiyin, golongan yang tenggelam dalam spiritual semata-mata. Al-Quran juga bukan turun untuk golongan yang tenggelam dalam materialis semata-mata. Al-Quran mengharmonikan antara material dan spiritual. وليس للمثاليين دون الواقعين ولا العكس. Al-Quran bukan untuk golongan yang realis mata-mata, golongan yang apa nama misaliyin ni maksud apa kita kata idealis, golongan yang idealis mata-mata. Al-Quran juga untuk golongan idealis dan juga untuk golongan yang realis. Walaysa lil hukam dunal mahkumin. Al-Quran untuk pemerintah dan Al-Quran juga untuk rakyat. Al-Quran untuk orang kaya dan Al-Quran juga untuk fuqara. Al-Quran juga untuk lelaki, Al-Quran juga untuk wanita. Al-Quran adalah kitabul jami', adalah kitab untuk semua golongan. Al-Quran adalah dusturul jami', perlembagaan untuk semua. Min rabbil jami', dan Al-Quran ni daripada Tuhan kita semua. Jadi ini mudah-mudahan penutup untuk pertemuan kali pertama kita pada malam ini. Dan saya nak kembali, kalau boleh kita ambil sikit berapa minit, 3 minit mudah-mudahan. Soalan tadi, bilakah Al-Quran mula ditulis? A. Zaman Rasulullah. B. Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. C. Zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an. D. Zaman pemerintahan Bani Umayyah. Bila Al-Quran mula ditulis? Jadi saya sempat tengok ni sikit, ramai di kalangan kita yang jawab A. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mula ditulis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, itu jawapan dia. A. Al-Quran mula ditulis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jawapan mudahnya adalah Al-Quran Al-Kitab. Al-Quran adalah Al-Kitab. Al-Quran adalah buku. Al-Quran adalah yang tertulis. Al-Kitab bermakna Al-Maktub, yang tertulis. Macam mana dia tertulis, macam mana nama dia Alkitab buku, tiba-tiba dia tak tertulis dan dia bukan dalam bentuk buku. Jadi itu jawapan mudah lah, kan? Kalau boleh saya nak sebut sikit, ataupun saya nak tanya soalan sikit, advance sikit. Al-Quran mula ditulis pada zaman Rasulullah pada waktu bila? Pada fasa Makki ataupun pada fasa Madani? Fasa Makki, 13 tahun terawal dalam dakwah Rasulullah. Rasulullah bermukim di Mekah 13 tahun yang terawal. Fasa Madani maksudnya 10 tahun, fasa yang kedua ketika Rasulullah bermukim di Madinah. Jadi bilakah Al-Quran mula ditulis pada zaman Rasulullah? Pada fasa Makki atau pada fasa Madani? Ada tak yang nak jawab?
Okey. Ada yang jawab Madani, ada yang jawab Maki. Wallahu alam. Betul. Allahu a'la wa alam. A. Maki. Okey. Okey. Maksudnya nampaknya majoriti jawab Maki. Al-Quran telah ditulis pada fasa Maki. Jadi jawapannya adalah betul. Al-Quran telah ditulis pada fasa awal dakwah baginda Nabi SAW ketika dalam fasa Mekah lagi. Buktinya apa? Kita belajar dalam sirah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an masuk Islam pada 6 tahun yang terawal dalam Rahik Makhtum. Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam pada tahun yang ke-6, kalau tak silap saya, pada tahun ke-6 kenabian, dan dia masuk Islam 3 hari selepas Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi cerita dia macam mana? Umar Al-Khattab nak marah kepada Rasulullah, nak, istilah orang Kedah kata rimbuk, nak pukul lah, nak rimbuk Rasulullah. Dia marah, dia emosional, tiba-tiba ada orang kata kepada dia, Omar, adik awak pun dah masuk Islam lah, dia pun dah ikut Muhammad lah. Kemudian Omar pun uh, berubah arah pergi ke rumah adik dia Fatimah. Orang Arab kata la salam wala kalam. Salam pun tak bagi, apa pun tak bagi, terus masuk rumah tu. Kemudian dia nak marah kepada adik dia, tengok-tengok adik ipar dia sedang pegang lembaran Al-Quran. Dan apa isi lembaran tersebut? Surah Taha. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Dan itu menjadi uh, menjadi apa nama kita kata asbab kepada hidayah Sayyidina Umar Al-Khattab, dan itu menunjukkan Al-Quran telah ditulis sejak mula dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Sikit lagi kalau boleh saya nak advance sikit lagi. Uh, Al-Quran ketika ditulis di Mekah, apakah alat yang digunakan? Apakah alat yang digunakan? Kolam, okey, betul. Kolam maksudnya pen digunakan untuk menulis. Betul. Ditulis atas apa maksud saya? Alat yang digunakan. Okey. Ada yang sebut kolam, ada yang sebut pelepah tamar, ada yang sebut batu, kayu. Okey. Ada lagi jawapan? Kawan-kawan yang bersama dengan kita, Asatizah, minta izin untuk tanyakan soalan. Boleh berkongsi pendapat. Pelbagai medium, bagus. Ada yang jawab pelbagai medium. Okey, saya nak secara cepat. Al-Quran sebut, Al-Quran sendiri sebut, Al-Quran ditulis fi suhufim mukarramah. Al-Quran ditulis di atas lembaran. Fi suhuf. Al-Quran ditulis pada lembaran suhuf. Mukarramah, yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah. Al-Quran ditulis di atas lembaran yang dimuliakan, marfu'atin yang diletak di tempat yang tinggi, mutahharah yang disucikan, yang bersih. Tuan-tuan sekalian, saudara-saudari sekalian, ramai yang jawab batu, pelepah tamar, kayu, tulang dan seumpamanya. Kalau kalau kita fikirkan sikit, batu pada zaman tersebut, adakah dia menjadi alat yang uh, mukarramah? Adakah dia alat yang dimuliakan? Adakah dia alat yang diletakkan di tempat yang tinggi? Marfu'ah. Adakah dia alat yang disucikan? Minta maaf, minta maaf. Kalau kita belajar fiqh taharah kan, kita belajar salah satu alat istinja adalah batu, kayu. Betul tak? Uh, saya nak pergi kepada kesimpulan terus. Cepat, takut-takut kawan-kawan nanti marah guna masa banyak. Saya nak sebut pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alat utama yang digunakan adalah lembaran, kertas.
lembaran kertas. Kertas tu yang daripada kayu, kayu kayu halus tu, kayu yang dilenyek halus tu. Tuan-tuan sekalian, sebahagian orang memberi gambaran seolah-olah pada zaman Rasulullah kertas tak banyak. Seolah-olah kertas tak ada ataupun orang Arab jauh daripada kemampuan memiliki kertas. Tuan-tuan sekalian, kita belajar juga dalam sirah bagaimana orang Arab jahiliah mereka uh, ada syair, dan syair mereka yang mereka agungkan nama dia syair muallaqat. Syair muallaqat ni digantung di istana-istana dan katanya digantung juga di Kaabah. Orang Arab jahiliah mereka muliakan syair-syair mereka. Mereka tulis di atas lembaran kertas. Mereka tulis di tempat yang tinggi, gantung, letak di tempat yang tinggi. Adakah kita gambarkan Al-Quran di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat yang agung sedang bersama dengan Rasulullah? Kita bayangkan mereka semua tulis di atas alat-alat istinja, atas batu, atas tulang, atas pelepah tamar. Adakah orang Islam, satu lagi fakta saya nak bagi. Rasulullah dalam salah satu fasa dakwah Rasulullah adalah hantar utusan duta-duta kepada maharaja dalam dunia. Hantar utusan ke Rom, ke Parsi, ke Bahrain. Ini berlaku selepas daripada perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijrah. Uh, Rasulullah ketika hantar duta-duta ke maharaja, Rasulullah juga hantar surat, dan kita baca dalam Sahih Al-Bukhari, utusan-utusan tersebut bacakan surat Rasulullah kepada Maharaja. Aslim, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain, bismikallahumma min Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila azimir Rum, aslim taslam, masuklah Islam, kemudian kamu akan selamat. Saya nak bagi tahu Rasulullah ada surat, ada kertas untuk dihantar kepada maharaja-maharaja dalam dunia. Adakah orang Islam tak ada kertas? Adakah Rasulullah lupa untuk siapkan kertas, sediakan kertas kepada masyarakat, orang Islam sendiri? Tuan-tuan sekalian, saya nak bagi rumusan, takut-takut tergantung pula soalan kita hari ini. Saya nak bagi rumusan, Al-Quran ditulis di atas kertas. Al-Quran ditulis di atas suhuf, di atas lembaran. Dan itu adalah alat prima, alat utama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang riwayat-riwayat menunjukkan Al-Quran juga ditulis di atas batu, di atas tulang, di atas pelepah tamar, dan itu berlaku dalam situasi berkecuali, dalam situasi-situasi yang tertentu. Maksudnya Rasulullah dan para sahabat sedang berperang. Ayat Al-Quran turun selepas selesai perang. Jadi pada waktu tu kertas tak banyak. Para sahabat catat dalam kertas sebagai sumber utama. Tapi bila kertas dah habis secara cepat, sebelum ini menunjukkan semangat Nabi dan para sahabat untuk memelihara Al-Quran. Jadi mereka catat di atas batu, di atas tulang, yang mana yang ada mereka catat. Nanti bila sampai ke Madinah, sampai ke tempat masing-masing, dah ada kertas, mereka akan catat semula di atas kertas. Jadi itu gambarannya. Primanya, yang utamanya adalah di atas suhuf, kemudian sekundernya adalah batu, tulang, pelepah tamar dan seumpamanya. Jadi itulah gambaran big picture berkaitan penulisan dan pemeliharaan Al-Quran di zaman Rasulullah dan para sahabat. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Kita ataupun saya serah balik kepada Tuan Iman untuk penutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz Arif atas perkongsian untuk bab pertama daripada kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Kaifa Nata'amal Ma'al Quran Al-Azim, ataupun terjemahannya bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran.
Saya just nak tanya Ustaz, adakah ada ruang untuk sahabat-sahabat kita bertanya ataupun nak tamatkan di sini, Ustaz? Sila, saya okey. Okay. Kalau Sila. Ustaz okey, mungkin insyaAllah kita buka dalam 10 minit mungkin boleh Ustaz untuk Q&A kalau ada sahabat-sahabat siapa yang nak bertanya. Nak bertanya boleh dua cara, sama ada tuliskan soalan itu di ruangan chat, saya akan bacakan. Ataupun mungkin boleh tanya langsung kepada Ustaz dengan membuka mic. Jadi saya buka ruangan ini kepada sahabat-sahabat semua kalau siapa-siapa ada nak bertanya tentang topik malam ini kepada Ustaz Arif. Silakan. Okey, kalau tak ada, insyaAllah kita akan simpulkanlah. Oh, okey, ada soalan daripada Syafini Romli. Oh, ada okey. Ada dua soalan sekarang. Saya bacakan yang pertama dulu, Ustaz. Pertamanya, adakah boleh difahami sebagai disebabkan itu wahyu pertama Iqra kerana pada waktu itu sudah ada lembaran kertas. Kita kumpulkan jawapan ataupun terus jawab, Tuan Iman? Saya rasa sebab ada dua soalan je. Okey. Okey, soalan yang kedua, Ustaz, Al-Quran untuk semua golongan, specifically untuk kanak-kanak, bagaimana supaya tidak mahjura? Kerana ada mengatakan jangan memaksa anak bawah 7 tahun untuk membaca Al-Quran. Ini mungkin kita jawab dua soalan dulu, Ustaz. Okey, soalan pertama tadi berkaitan wahyu pertama Iqra. Adakah boleh difahami sebagai disebabkan itu wahyu pertama Iqra kerana pada waktu itu sudah ada lembaran kertas. Saya cuba faham soalan ni, maksudnya adakah Iqra di situ dengan ada kertas ke? Itu ke maksud soalannya? Hmm. Kalau Faham saya itu pun begitulah soalannya. kalau itu maksudnya, uh, tuan-tuan sekalian, yang ni memang ada riwayatnya dalam dalam uh, Dalail An-Nubuwah. Imam Al-Baihaqi ada bawa riwayat berkaitan lembaran yang ditunjukkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Apapun saya tak beranilah nak bagi jawapan secara putus dalam bab ni. Nanti kita tanya orang dalam bidang hadis lah dalam tajuk ni. Cuma yang saya boleh bagi confirmationnya adalah dalam Al-Quran menyebut bahawa Al-Quran ditulis fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah, dan bukti-bukti sirah juga menunjukkan kertas wujud, kertas ada, dan dia digunakan oleh masyarakat Arab ketika itu. Tinggal lagi nak bandingkan masyarakat Arab dengan golongan Parsi, golongan Rom, tamadun China, tamadun India. Tentulah masyarakat Arab kalau nak dibandingkan dengan manusia dalam tamadun-tamadun tersebut, ke belakanglah berbanding tamadun-tamadun yang ada tu. Tapi itu pun sebenarnya ada hikmah. Itu pun sebenarnya ada hikmah. Allah Ta'ala gelarkan masyarakat Arab sebagai Al-Ummiyin. Itu juga ada hikmah. Supaya manusia membaca Al-Quran dengan fitrah. Membaca Al-Quran dengan fikiran yang bersih. Tuan-tuan sekalian, kita baca Al-Quran bukan kita tambah ilmu pada Al-Quran. Tak. Sebaliknya kita yang cedok ilmu daripada Al-Quran untuk kehidupan kita. Kalau Al-Quran turun kepada masyarakat yang dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang sophisticated, seperti tamadun Rom, tamadun Parsi, tamadun India. Ini semua tamadun-tamadun yang ada falsafah-falsafah mereka yang tersendiri. Kalaulah Al-Quran turun kepada manusia dalam tamadun tersebut, tentu kita akan dapati agama kita ataupun Al-Quran kita bercampur dengan uh, istilah-istilah yang rumit, idea-idea, konsep-konsep yang mungkin akan menyebabkan manusia lagi bercelaru. Jadi tak apa, nanti mudah-mudahan kita sampaikan nanti dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang pentingnya membaca Al-Quran dengan fitrah yang bersih. Dan mudah-mudahan ini juga menjawab soalan yang kedua tu. Al-Quran untuk semua golongan, specifically untuk kanak-kanak. Bagaimana supaya tidak mahjura? Mahjura maksudnya kita
uh, tak apa nama, tak tergolong di kalangan kanak-kanak ataupun kanak-kanak orang Islam, tak tergolong di kalangan yang mahjur, yang meninggalkan Al-Quran, yang anggap Al-Quran ni sebagai barang tinggalan semata-mata. Kerana ada yang mengatakan jangan paksa anak bawah 7 tahun untuk membaca. Saya kalau boleh nak sebut, kita mesti didik anak-anak dari kecil lagi untuk sayang Al-Quran, untuk cintakan Al-Quran. Ajak yang mudah kepada mereka untuk boleh dengan Al-Quran. Maksudnya kalau dalam masyarakat kita ada Iqra, ada Muqaddam, ada surah-surah lazim yang apa nama, yang ajarkan kepada anak-anak. Saya ingat ini yang baik, ini yang sepatutnya, ini yang dilakukan pun oleh para generasi yang terawal dalam kalangan umat Islam, generasi sahabat dan tabi'in. Jangan paksa anak bawah 7 tahun untuk membaca. Betul, mungkin kita jangan paksa anak untuk membaca 7 tahun, tapi untuk mendidik dia suka kepada Al-Quran, biasakan dia mendengar, biasakan dia untuk membaca, biasakan dia untuk menyebut. Pada hemat saya ini adalah didikan, dan kita mesti melentur buluh sebelum kita mesti melentur buluh sejak dari rebung dia. Jadi kalau kita guna alasan jangan memaksa ni, uh, ya, tarbiyah tu sendiri adalah mendidik. Dalam mendidik tu kita kena lenturkan dia. Ada unsur bukan bukan paksa yang negatif, ni paksa yang positif. Jangan sebut paksa lah, kita ajak. Jadi bukan paksa, memang kita tak paksa. Dan satu sudut juga kita boleh sebut adalah jangan sampai ke tahap kita ajarkan anak-anak Al-Quran sampai ke tahap dia fras dengan Al-Quran. Itu juga satu sudut yang kita kena elakkan. Kita paksa dia sampai sampai dia fras dengan Al-Quran, tak suka dengan Al-Quran. Setiap kali tengok guru Al-Quran saja, hati dia rasa tak seronok. Kalau dengar, kalau belajar dengan guru bahasa Inggeris contohnya, oh seronok. Guru bahasa Inggeris suka ajar nyanyian yang ada unsur fun, ada unsur seronok. Dengan guru Quran saja asyik nak kena rotan, asyik dengan guru Quran je kena jerkah, kena marah. Jadi itu pun kita kena elak. Okey, jadi ya, dengan anak-anak bawah 7 tahun kita didik supaya mereka cintakan Al-Quran. Serendah-rendah hubungan kita dengan Al-Quran adalah cintakan Al-Quran. Sekalipun tak mampu baca, tak mampu faham, cinta Al-Quran, kerana ini adalah kalam Allah Ta'ala, ini mesej daripada Allah Ta'ala, kita perlu hargai. Baik, saya rasa Alhamdulillah kita dapat banyak manfaat daripada sesi perbincangan dan juga daripada sesi soal jawab sebentar tadi. Jadi saya ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz dan juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang bersama kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan menyambung sesi kedua pada hari Sabtu ni, InsyaAllah. Dan akan disambung pada bab seterusnya iaitu tentang maqasid Al-Quran. Bab kedua ataupun bab seterusnya daripada kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi jika tidak ada melintang dan jika direzekikan nanti insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Sabtu ini untuk sesi kedua. Link akan dikongsikan di WhatsApp group dan setakat itu untuk malam ini saya jemput rakan-rakan semua untuk share apa sahaja manfaat, faedah, catatan, nukilan yang diterima, diperoleh daripada sesi pada malam ini. Boleh tag kita punya page dan juga boleh follow kita punya page dekat Facebook dan juga di Instagram tafsir.my. Dan pada masa-masa ni kita tengah usahakan juga satu laman web di mana kita ada masukkan terjemahan Syekh Abdul Wahab Basmai dan juga menggunakan tafsir Al-Mu'in ala Tadabbur Al-Quran Al-Mubin oleh Syekh Majni Maki dan diterjemahkan pada bahasa Melayu. Dan untuk juzuk amma, juzuk ke-30 terjemahan bahasa Melayu menggunakan tafsir Al-Mu'in ini sudah diterbitkan dan sudah mula dijual sejak bulan 7 tempoh hari. Boleh dapatkan di, tak silap saya, kalau kedai-kedai kita boleh dapatkan dekat Dakwah Corner Bookstore dekat Petaling Jaya, ataupun mungkin boleh je search Pembantu Tadabbur, tak silap saya tajuk terjemahannya, di Shopee. InsyaAllah boleh dapati dan beli di sana, ataupun nanti saya akan kongsikan link Shopee ni lah di WhatsApp group kita. Jadi jazakumullah khair pada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.
Selamat malam. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.